Korang berdengar saya ke? Hai, Assalamualaikum. Supposedly saya ada vlog yang memang saya nak upload, dan saya dah macam suku dah pun edit dia. And also saya juga ada buat satu lagi cover baru, which is Honeymoon Avenue by Ariana Grande. Dan saya actually buat cover music video, which is saya macam mash up some of the vlogs in there, you know, acah-acah macam nak buat tahun 2010-an kan. But the thing is, tak semua benda kita plan akan jadi. Allah has another plan. Wait, what is that? Phone saya rosak. Korang mesti tanya-tanya apa yang berlaku. I'm so sorry with the lighting guys, tapi saya harap korang boleh bear with me. And I'm hoping the audio is good. Basically tadi saya tengah basuh baju, and sesuatu yang buruk berlaku, which is saya terbasuh sekali dengan phone saya. Tapi saya sedar di sangat-sangat awal tau, so saya cepat-cepat buat keluar. And it still work, the phone still works, but only a few hours after that. And saya fikir macam, oh tak ada apa kot, sebab sekejap kan, plus memang air dah keluar dah pun. Saya fikir macam tak ada apa ni. But then lepas saya solat asar tadi, tiba-tiba boom, saya perasan saya nampak macam dekat skrin tu ada macam air-air kat belakang skrin tu. And then tiba-tiba jadi putih, lepas tu hitam. And phone saya tidak boleh dibuka dan berfungsi sejak itu. Dia masih terima notification, dia masih boleh charge, dia still ada vibration, dia still ada bunyi noti tu, but it's unresponsive. Tak boleh respon, saya tak boleh tap apa-apa dan tak nampak apa-apa sebab memang gelap hitam. Dia hitam yang bukan hitam tak buka langsung tau, dia hitam dia bercahaya, faham tak? So I'm so sorry for this inconvenience. So maybe takkan ada video for a month, sebab saya balik nanti bulan 9. So mungkin bulan 8 takkan ada video langsung. I'm so sorry about that. So yeah, that's all for this video. And I'll try my best untuk edit video ni. Saya tengoklah kalau sejumpa apa-apa application saya akan edit lah. So that's all, bye.